Itu sebab selagi mana ada masa kita masih ada kontrol dengan anak-anak kita. Itu sebab kata Saidina Umar, bab adab ni lah Saidina Umar kata, dalam mendidik anak tu ada 3 peringkat. 7 tahun pertama, layan anak seperti raja. Apa dia nak bagi? 7 tahun pertama sahaja. Sekarang ni senang. Kedai ikut RM2 terusin ada. Kedai RM2 ada. Bawa, belilah apa dia nak bagi. 7 tahun pertama sahaja. Masuk 7 tahun kedua sampai umur 14 tahun, layan seperti hamba. Dah mula bagi dia kerja, dah mula bagi dia tugas, dia kena buat itu, dia kena buat ini kat rumah, kena tolong mak dia, kemas rumah, kemas ini, kena buat itu, buat ini, bagi tanggungjawab dekat dia. Siapkan homework, kena belajar. Bila hamba, bukan semua benda yang dia nak boleh dapat. Ini layan anak si raja sampai umur 18 tahun. Macam mana anak tak rosak? Itu sebabnya layan anak seperti hamba. Selepas 14 tahun, masuk umur 15 tahun, layan anak seperti sahabat. Itu yang Saidina Umar ajar. Berbincang dengan dia. So macam mana Long? Macam mana kelas okey tak? Itulah tension lah. Kenapa? Cikgu tu asyik cari salah Long aja. Dalam kelas tu tak betul, ni tak betul. Macam Long seorang je buat salah. Ya ke? Mesti Long buat salah apa-apa tak? Mana tahu? Tahu kawan-kawan tu buat tak? Punya Long je kena. Macam tu kan, dia kan. Sabar Long. Long cuba dengar apa cikgu cakap lepas ni. Yelah. Long cubalah. Sentuhan kita sebagai mak ayah nampak kita ambil berat pasal dia. Jadi bila ada apa-apa, dia akan cari kita.